kita telah berjaya mengeluarkan sebanyak 47 notis. Macam biasa, follow kami dan tonton video ini sampai habis. Saya pengarah Capital NKL bersama timbalan Ketua Penguasa Capital NKL hari ini turun di Econ Safe Scott Garden untuk memantau sendiri pelaksanaan dan kesan susulan daripada semakan semula kadar SST, kadar cukai jualan dan penguasaan skop cukai perkhidmatan SST yang telah buat kuasa sejak 1 Julai baru ini. Fokus dan tumpuan kita bagi kesan adalah bagi yang pertama untuk memantau sebarang pergerakan harga yang tidak bersabar di sekitar KL. Begitu juga kita nak memastikan tiada mana-mana peniaga yang mengambil kesempatan dengan alasan pelaksanaan semakan semula kadar SST ini untuk dinaikkan harga pada yang tidak bersabar atau tidak berpatutan. Jadi tim kita setakat ini untuk memastikan pemantauan kepada fokus kesan kat ini, kesan 4.0 ini, kita telah turun ke seluruh Kuala Lumpur untuk memantau dan menyemak, dan kita telah berjaya mengeluarkan sebanyak 47 notis kepada peniaga untuk dilakukan siasatan lanjutan.